Hai, nama saya Muhammad Syazwan Syarimi. Saya sebagai director untuk short filem Antara Dua Dunia. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Ismail Iman bin Muhammad Azwan. Saya membawa dua sisi watak iaitu Ryan dan juga Rihanna. Nani merupakan seorang yang lemah lembut, seorang yang sensitif dan juga seseorang yang selalu menerima ejekan daripada orang sekeliling. Manakala Ryan ni merupakan seorang yang merupakan personaliti berbeza daripada Rihanna. Hai, nama saya Tasha Akira yang memegang watak Aisyah. Aisyah merupakan rakan kepada Ryan ataupun Rihanna. Aisyah ni seorang yang sangat baik, yang sangat support kepada Ryan. Dia juga memberi impak yang besar atas perubahan Ryan. Hai, nama saya Irfan. Saya memegang watak sebagai Adam dalam cerita Di Antara Dua Dunia. Watak sebagai Adam ni agak mencabar juga bagi saya sebab first time memegang watak yang agak baran dan buaya. Pak marah masa nak bertumbuk tu macam susah juga kan. Tak pernah bawa sebab saya ni seorang yang lemah lembut. Jangan lupa saksikan Filem pendek Antara Dua Dunia di Di platform YouTube akan datang.